Sebahagian parents ada cuba taktik nak cerai mengemping, gantikan mengemping itu dengan beri anak hisap puting pacifier. Ada juga yang guna taktik gantikan mengemping tu dengan kasih anak hisap botol susu. Misalnya suruh ayah kepada anak yang berikan botol susu untuk ganti acara tidur mengemping. Ada juga yang gantikan dengan berikan air coklat ataupun air sirap letak dalam botol susu untuk anak minum, gantikan acara mengemping untuk masuk tidur. Dan hari ini saya bagi tahu kenapa semua ini tidak akan berjaya mencerai mengemping. First, kita kena jelas dengan maksud mengemping. Mengemping adalah aksi anak-anak nak terus menghisap, melekat, menempel di payudara ibu semata-mata untuk rasa tenang. Dia bukannya lapar, bukannya nak susu. Saja je nak ada rasa hisap-hisap untuk dia boleh terlelap dan maintain lelap. Maintain lelap tu maksudnya sebahagian besar anak walaupun dah terlelap, dia expect masih rasa breast mark dalam mulut dia. Kalau breast mark dah terlepas, dia akan terjaga cari balik berulang kali. Itu maksud asal mengemping. So, dengar tak tadi saya sebut anak yang mengemping ni cuma nak rasa relax sahaja. Bukannya lapar pun, tak nak pun susu tu. Itu punca jika anda cuba ganti tabiat mengemping dengan ganti air coklat, air sirap, ganti susu formula. Tak akan jadi sebab ini bukan soal nak minum apa atau nak minum dari mana. Yang cuba-cuba ganti mengemping dengan pacifier pula, anda kena tahu mengemping ni dia bukan sekadar dapat menghisap sahaja. Mengemping datang sekali dengan package, berada dekat dengan ibu, rasa hangat badan ibu, bau susu ibu, dengar heartbeat ibu, dengar pernafasan ibu, suara ibu. Benda-benda yang anak tak dapat jika kita cuba nak ambil satu puting, pap, masuk dalam mulut dia. Memang tak jadi. Ada satu sahaja cara, tak ada cara lain untuk ajar anak pandai tidur sendiri tanpa harap bantuan mak, antaranya tanpa mengharapkan kena mengemping je setiap masa, iaitu ajarkan anak-anak yang tak tahu buat ini, tak tahu tidur tanpa bantuan ini, cuba untuk masuk tidur secara berdikari, buat sendiri daripada awal, iaitu daripada mata celik sampai dia rasa relax, sampai dia terlelap. Kalau dia terjaga waktu malam, macam mana dia nak tenangkan diri sendiri. Ini semua kita kena ajar kepada anak, baru dia boleh buat, baru dia tahu buat. Dan keseluruhan ilmu ini kita panggil sebagai sleep training. Kalau kita nak anak kita pandai sesuatu tapi kita tak nak ajar ilmu yang lengkap, tunjuk cara, step by step cara nak buat, memang anak tak tahu buat. Sleep training bukan susah sangat, dia hanya perlukan konsistensi dan kesabaran mak untuk ajar. Ramai dah berjaya, jadi jangan guna cara shortcut. Tidak ada kejayaan apa-apa dalam dunia ni dengan ambil jalan singkat.